What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Alright, dalam video ni aku nak sembang pasal serangan yang berlaku di Marijoa. Kalau korang ingat lagi, sebelum ni Shamrock dan Gonko dihantar ke Elbaf, tapi lepas Gonko summon Somers dan Killingham, Shamrock dapat arahan lain, which is untuk balik semula ke Marijoa. Lepas tu agak rasa lama sangat Holy Knight dekat Elbaf. Imu sendiri datang ke Elbaf dengan cara merasuk tubuh Gonko, bukan secara fizikalnya lah. Dan Imu pun bagi tahu yang serangan sedang berlaku di Marijoa, tanah Marijoa sedang terbakar. So dekat sini satu perkara dah confirm, which is Marijoa sedang diserang. Tapi persoalannya adalah by whom? So dalam video ni adalah cadangan jawapan siapakah yang sedang menyerang Marijoa dan apakah kemungkinan consequences yang akan berlaku dekat sana. So please stay tune sampai habis dan jom let's proceed with the content. Ikuzu Yarudomo. So guys, sebenarnya ini bukanlah teori aku, tapi aku dapat daripada penteori luar yang lain yang mencadangkan sebegini. Kata penteori tu, chapter 1155 ni bagi aku memang sahkan satu benda. Pihak yang tengah menyerang kerajaan dunia sekarang ni, macam yang Imu sebut tu, bukan pasukan revolutionary, tapi geng Blackbeard sendiri. Banyak petunjuk yang masuk akal. Pertama, Blackbeard ini memang ikut jejak langkah Xebec. Dua-dua nak jadi raja dunia dan lawan kerajaan dunia. Malah anak buah dia pun ikut sebab cita-cita dia tu, bukan sebab setia. Kedua, masa dia sembang dengan Lafitte, Teach cakap suruh bersedia sebab rancangan dia ada kena-mengena dengan Holy Line dan mustahil pasukan revolutionary serang tempat tu dua kali berturut-turut. Yang ketiga, Katarina Devon yang dah sentuh Saturn mungkin boleh berubah jadi dia, tapi kuasa tu hanya berguna selagi orang tak tahu Saturn dah mati. Jadi sekaranglah masa paling sesuai untuk dia bertindak dan gunakan peluang tersebut. Dan keempat, Xebec dulu bunuh seorang admiral masa serang Holy Land. Jadi tak mustahil Teach pun akan buat benda yang sama. Mungkin dengan Kizaru yang nampak macam dah tak ada peranan besar lepas ni. Kalau betul Kizaru mati dalam serangan tu, Teach akan dapat lonjakan bounty gila-gila dan terus jadi orang yang paling berkuasa kat New World, sama macam Xebec dulu. Jadi aku rasa chapter ni bukan flashback kosong sahaja, tapi petanda yang Oda sebenarnya tengah tunjuk Blackbeard sekarang tengah serang Holy Land demi cita-citanya nak jadi raja dunia. Dan dari situ saga terakhir One Piece pun akan bermula. So guys, pada aku teori ni amat make sense sebab kita boleh tengok sebelum ini pasukan Revolutionary Army dah memulakan serangan dorang dan itu adalah untuk mengisytiharkan peperangan dengan Celestial Dragon. Dan tak cukup dengan tu sahaja, kita juga boleh tengok scene Lafitte dan Blackbeard yang tengah calling, yang mana Lafitte bagi tahu Blackbeard yang Revolutionary Army memang mengasak Marijoa kau-kau, sampaikan Bondola Red Port yang menjadi pengangkutan atau kita kata lift lah kan, untuk bawa orang naik ke Marijoa atau bekalan naik ke Marijoa meletup setiap kali nak naik. Tak cukup dengan itu sahaja, kapal-kapal yang bawa bekalan makanan ke Marijoa pun di-intercept oleh Revolutionary Army. Dan kalaupun Marine berjaya amankan keadaan kapal-kapal tersebut, bekalan tu nak naik ke Marijoa macam mana kalau Bondola tak function? Tetap bekalan makanan tak boleh naik juga. Jadi dekat sini kita boleh tengok bahawa Revolutionary Army memang berjaya untuk memberi tekanan yang kuat pada Celestial Dragon. Jadi sejauh pengenalan kita dengan Blackbeard, kita tahu dia ni jenis penunggang. Bila ada kesempatan, dia akan tunggang untuk keuntungan diri dia sendiri. Macam Marineford dulu, bukan dia yang berperang sangat pun, tapi bila dia tengok Whitebeard dah sekarat, dia masuk serang, rampas dia berfruit Whitebeard dan juga rampas takhta Whitebeard sebagai Yonko, throne Whitebeard sebagai Yonko. Okey, pegang perkataan ini, okey. Lepas peperangan di Wano, dia simply tunggu dekat Winner Island sahaja untuk dapatkan daripada Law, Luffy ataupun Kid yang for sure akan lalu dekat situ untuk ke destinasi seterusnya. Dan akhirnya dia berjaya dapat curi salinan Road Poneglyph daripada Law. Dan kalau kita ingat balik, situasi yang berlaku dekat Elbaf ni sama macam situasi yang berlaku dekat Wano. Kalau dekat Wano, kita boleh tengok Queen of Whole Cake Island telah meninggalkan istana dan kerajaan dia, which is Big Mom, membuatkan Whole Cake Island bukan nak kata guardless totally lah, tapi guarded by wounded soldiers, dikawal oleh pahlawan yang telah tercedera dek kerana pukulan Yonko Luffy. Jadi bila Big Mom dan beberapa anak Big Mom ke Wano, Blackbeard ambil kesempatan tu bukan untuk menakluk Whole Cake Island, tapi cukup untuk dapatkan motif
dari sana, which is salinan Road Poneglyph dan juga Charlotte Pudding yang memiliki darah bangsa Three Eyes Tribe yang dikatakan memiliki kemampuan untuk mendengar the voice of vaulting, yang mana dengan itu Pudding akan dapat untuk decipher ataupun untuk merungkaikan Road Poneglyph. Dia tak hantar ramai, cukup Van Ogre dengan Aokiji sahaja yang pergi ke sana. Jadi sekarang kita boleh tengok di Marijoa pun sama, King ataupun Queen, diorang tak ada dekat sana, which is Imu Sama lah. Dia sekarang berada di Elbaf secara spiritnya. Jadi ini adalah antara kesempatan yang boleh diambil oleh Blackbeard. Cuma situasi di Whole Cake Island tak samalah dengan Marijoa, sebab dekat Marijoa masih ada ramai lagi fighter-fighter handalan, bermula dengan Marine dari Vice Admiral sampailah ke Fleet Admiral. Sebab apa? HQ Marine dekat je dengan Marijoa sekarang. Lepas tu dekat sana pun ada beberapa Holy Knight dan Shamrock, which is leader untuk Holy Knight pun dah ada juga dekat sana. Ditambah lagi dengan 5 Gorosei yang kekuatan diorang kita tahu seneraka apa kan. So tugas menyerang dan take over Marijoa tu pada aku is impossible. Therefore aku kurang bersetuju sikit lah dengan pendapat penteori ini yang suggest that Blackbeard tengah serang Marijoa untuk jadi raja dunia. Sebab pada aku mungkin Blackbeard serang Marijoa untuk sesuatu motif juga, which is sama macam dia buat dekat Whole Cake Island. Padahal Big Mom dan sebahagian fighter-fighter kuat dia dah tak ada pun dekat Whole Cake Island. Kenapa Blackbeard tak take over terus je Whole Cake Island? So dengan argument tersebutlah aku merasakan Blackbeard nak ambil something dekat Marijoa dan belum lagi untuk take over Imu's Throne dekat sana. Sebab berkenaan take over Imu's Throne ni, kita boleh tengok pula macam mana Blackbeard take over Whitebeard Throne. Dia tunggu kawan tu betul-betul sekarat dulu, dah tak ada siapa-siapa dah yang boleh bantu dia, baru Blackbeard serang dan take over Whitebeard's Throne. So guys, what do you think berkenaan dengan teori ini? Dan sebenarnya boleh jadi juga Revolutionary Army yang terus pergi menyerang Marijoa. Sebab sebelum ini pun kita boleh tengok daripada kata-kata Dragon yang dikata peperangan diorang bermula apabila World Government sudah kerahkan pasukan Holy Knight. Jadi benda tu pun boleh berlaku. Cumanya itulah macam argumen yang tadi, sebab sebelum ini diorang dah pun pergi menyerang Marijoa, dah menghantar komander-komander diorang daripada South Commander, North Commander, West Commander, Grand Line pergi tak? Grand Line Ivankov rasa tak pergi. Lepas tu daripada East Commander semua dekat sana, Belobetinya, dengan Sabonya, dengan Karasunya, dengan Lindberghnya, dengan Morleynya, dah pergi pun ke Marijoa untuk mengisytiharkan peperangan dengan Celestial Dragon. Jadi adakah diorang akan repeat pergi sekali lagi? In my point of view, aku rasa tak. Tapi melainkan mungkin Blackbeard yang pergi. Tapi itulah, boleh jadi sahaja diorang yang pergi ke sana. So guys, what do you think berkenaan dengan teori ni? Please drop your comment down below, sebab aku nak tahu juga pendapat korang. Dan kalau korang nak join What Up Anime, nak jadi speaker Scoverto, korang boleh hantar ke WhatsApp aku. So guys, I guess that's all lah untuk perkongsian kita pada kali ni. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kimi Scoverto, bawakan wadah.